mencari matlamat hidup ni sebenarnya sepatutnya jadi matlamat setiap orang. Saya percaya selepas over the many years berjumpa dengan orang dan diri sendiri, saya percaya satu, Allah tidak melahirkan seseorang hanya sekadar untuk lahirkan seseorang. Betul? Mesti dah written apa sebenarnya fungsi dia. Ya. Okay. In whatever, apa pun bidang. You mungkin adalah nurse, you mungkin adalah bomber, regardless. Betul? Tapi mesti ada sebab, ada benda sebenarnya fungsi engkau. Itu benda yang saya realise.